berjaya untuk naikkan ikan jenah. Sebelum ni Nadia yang memancing merata-rata tempat, sungai, laut, tasik, apa lagi, banyak-banyak tempat lah. Dan juga sebagai seorang pemancing ni, kita tak kisah pun tunggu berjam-jam di tempat memancing untuk mendapatkan hasil, selain daripada menjadi satu terapi untuk hilangkan stres setelah penat bekerja seharian, betul kan? Jadi kali ni Nadia akan memancing di Pulau Pinang. Nadia punya perjalanan memang sangat menyejukkan mata, sebab kiri dan kanan penuh dengan sawah terbentang luas. Tiba rasa macam nak nyanyi ya. Sikit lah Padi melambai-lambai, gadis di tepi pantai. Rasa tak boleh sambung dah, takut hujan tak nanti kita nak mancing kan. Seronok dia mancing kat situ. Apa yang dapat kat sini? Tanya. Ui, tadinya tengok. Ui, sampai ke sana. Banyak ke dapat ikannya? Adalah 2-3 ekor. Khabar. Namanya siapa ni? Kak Sofia. Okey, Kak Sofia turun pergi mancing ni pada pukul berapa? Oh ya? Biasa memang setiap hari ke apa? Taklah, tengok waktu. Tengok waktu lapang aja. Waktu lapang je lah. Hari ni apa hasil ni? Ikan apa dapatnya? Ikan haruan. Oh iya ke? Ya. Nak tengok. Mana? Nak tengok. Tengok kan? Ui, banyak lah. Bukan ikan haruan je lah. Tu ikan yang kecil-kecil tu apa? Ikan haruan ada, ikan puyuh. Oh, puyuh ni. Dia terbang pula dia lompat. Ikan puyuh. Ikan puyuh. Tu ikan haruan tu. Besar lain. Yang ni kasihnya cik. Belum nampak lagi hasilnya macam mana ni. Alamak. Tu pakai umpan apa tu? Cengkeret. Cengkeret. Sini memang pakai cengkeret Cengkeret. Ini daripada pukul berapa ni? Lagi dah masak. Sampai lah ni? Ui, lamanya. Orang sebelah dapat banyak dah tu. Kemudian dapat dana kan. Tak ada rezeki. Rezeki. Tak apalah. Yang penting dah seronok dah. Ni Nadia cuba tolong pegang. Nak tengok pokok tangan Nadia dapatlah mula. Nanti saya masuk balik gitu. Boleh. Okey, dia macam tu je ya? Tapi kan Wan memang kalau seminggu memang akan turun mancing Memang. Ini dah datang dia. Apa yang macam tu memang saya mancing lain lah. Tapi memang akan turun dengan kawan-kawan ni lah. Selain daripada mancing kat sini, ada mancing kat mana lagi? Mancing juga tapi kat belah sana. Belah sana lah. Tapi kawan mancing ni dia sungai-sungai dia pergi juga mancing. Mancing tak ikut lah. Tak ikut lah. Okey. Ada. Dah cakap panggang tu ni ikan puyuh.
Garut. Oh, ya, Mak. Tapi memang kebiasaannya bawa 9 ke atau pernah lebih lagi pada tu? Kat rumah ada lagi tapi yang boleh bawa 9 ni lah kan. 9 lah. Yang lain tu bawa ikan lah. Kita macam udang, kita pakai rok udang lah. Oh, udang lain kan? Rok udang dia lembut. Oh, tapi macam udang dia makan umpan apa lah? Pakai temenung dengan anak udang. Kita potong lah. Oh, Potong dia. kecil-kecil betul nampak lah. Sebab mata kain dia pun mata kain kecil kan. Kebiasaannya kalau abang macam udang kat sini, boleh naik berapa ekor? Tak tentu. Paling banyak apa? Belah-belah kan. Setakat ni ada hasil tak? Baru boleh seekor galah. Udang galah. Udang galah. Baru boleh seekor. Nak tengok boleh? Boleh tak dah lanjut lain. Tengok hasilnya ya. Agak lanjut lah. Udang galah. Baru boleh seekor. Ui, besar. Oh, tu dia. Ui. Jika kecil lah, ada besar lagi. Ui, besarnya. Dia agak berapa berat ni? Berat ni dalam 250 gram dah. Ada lagi besar. Ada besar. Abang pernah dapat lagi besar pada ni? Lagi. Sempadan antara negeri Kedah dan juga seberang perai Pulau Pinang. Jadi macam inilah aktiviti mereka, orang Kedah, orang seberang perai datang kat sini untuk memancing udang galah. Tapi satulah yang paling penting sekali, kena berhati-hati sebab banyak kereta kan.